Lipstick pun dah habis ni. Tak apalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khotrul Nada binti Arifin. Anda semua boleh panggil saya Cik Khot, berasal daripada Pulau Pinang dan bekerja sebagai Ketua Penolong Pengarah di Ibu Pejabat Mara Jalan Raja Laut. Sebenarnya saya selalu dipilih untuk menjadi pengacara majlis sebelum ini, tetapi disebabkan oleh minat saya yang mendalam, saya ingin hadir ke bengkel ini untuk menambah ilmu bagaimana untuk menjadi seorang pengacara majlis yang ada Dalam bengkel MC Pro, Tuan Rizal, guru sifu kita, telah mengajar satu teknik yang sangat berharga, iaitu help them. Melalui teknik ini kita boleh memodulasikan tone suara kita untuk menarik perhatian audiens supaya MC kita akan lebih best. Saya berjaya menyiapkan teks MC saya dalam tempoh 12 minit sahaja berbanding dahulu melalui teknik yang Tuan Riza dah ajar pada hari ini. Kepada semua yang masih belum lagi menyertai bengkel MC Pro, jika anda betul-betul nak jadi MC yang terbaik, jom sertai kami di bengkel MC Pro hari ini.